Assalamualaikum dan selamat datang ke Sembang Gadis Podcast bersama saya pengacara anda pada hari ini. Baiklah, nama saya Nur Sofia Elisa binti Muhammad Nizan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Aikro Melaka. Sebelum kita meneruskan perbincangan kita yang lebih mendalam dan menarik sebentar lagi, izinkan tetamu jemputan saya untuk memperkenalkan diri beliau. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas undangan tersebut, Sofia. Sama-sama. Apa khabar, Sofia? Khabar baik. Bagaimana pendengar Putri? Alhamdulillah sihat. Baiklah, sebelum kita teruskan, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Silakan. Nama yang diberikan Putri Nur Ali Edina binti Nazri dari Sekolah Menengah Kebangsaan Aikro Melaka juga. Baiklah Putri. Pada hari ini saya dan Putri akan membincangkan tentang satu topik yang cukup menarik, iaitu mengenai generasi Alpha. Baiklah, seperti yang kita tahu, generasi Alpha ini amat dekat dengan penggunaan teknologi digital. Betul Putri? Betul sekali. Jadi, pada pandangan Putri, bagaimanakah generasi Alpha ini menggunakan teknologi dalam kehidupan seharian mereka? Baiklah, generasi Alpha ini menggunakan teknologi dalam kehidupan seharian mereka dengan pembelajaran dalam talian. Sebagai contoh, mereka menggunakan komputer, tablet dan telefon bimbit untuk menghadiri kelas secara maya serta mudah berkomunikasi dengan rakan mereka. Setahu saya perkara ini berlaku semenjak adanya pandemik COVID-19. Betul sekali. Okey, baiklah Putri. Kita ke soalan yang seterusnya. Pada pandangan Putri, adakah teknologi ini lebih membawa kepada manfaat ataupun keburukan kepada generasi Alpha? Baiklah, teknologi ini ada manfaatnya dan juga keburukannya. Betul. Dari sudut manfaatnya, mereka akan meningkatkan kemahiran digital dalam kalangan generasi Alpha. Sebagai contoh, negara China dan Korea telah mengalami teknologi yang canggih, menyebabkan kita perlu mempunyai pelapis daripada generasi Alpha untuk meneruskan kemahiran digital tersebut. Dari sudut keburukannya pula, mereka akan lalai dengan penggunaan telefon bimbit dan menyebabkan kurang berfikir secara kritis. Betul, saya amat setuju dengan pandangan betul. Putri sebentar tadi ya. Baiklah, kita ke soalan seterusnya Putri. Baiklah. Pada pandangan Putri, bagaimanakah penggunaan teknologi ini mampu mempengaruhi sasya dan emosi serta sosioekonomi dalam kalangan generasi Alpha? Baiklah, dari sudut sasiah dan emosi, mereka akan membentuk sikap kreatif dan inovatif. Sebagai contoh, mereka akan mencipta permainan mudah dengan menggunakan pembelajaran kod. Contoh aplikasi yang digunakan? Contoh aplikasi yang digunakan ialah Scratch yang terkenal pada hari ini. Dari sudut sosioekonomi pula, mereka akan meningkatkan akses kepada pendidikan dan kemahiran digital yang diperlukan oleh pasaran kerja yang diperlukan oleh hari ini. Betul sekali Putri. Baiklah Putri, kita ke soalan yang terakhir lah ya. Baiklah, pada pandangan Putri, apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kerajaan sekiranya perkara generasi Alpha ini terlampau bergantung kepada teknologi? Baiklah, cabaran yang dihadapi ialah ancaman keselamatan cyber kerana akan berlakunya pencurian data daripada syarikat, kerajaan maupun rakyat. Betul sekali. Baiklah Putri, itu sahaja segmen kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.